Ramai yang takut nak invest hartanah buat pertama kalinya. Yang ruginya bukan pemaju, bukan orang kaya dan bukan siapa-siapa pun. Ruginya adalah orang yang belum mula bercuba. Apa? Takut salah beli, takut tak dapat uruskan sendiri, takut komitmen tinggi, takut sewa tak dapat cover installment. Saya memang faham perasaan anda. Semua investor pertama kali pun ada bunyi macam ni. Bila saya recommend projek KL Ampang ni, projek ni lain lah. Macam boleh je. Lokasi 5 km ke KLCC. Tourist hotspot, menara kembang yang paling tinggi di dunia ini. Sudah pasti tempat ini adalah kunjungan utama turis. Harga bermula daripada 450 sesuai untuk jadikan Airbnb. Satu malam sewa dia 450 hingga 600. Ada operator uruskan A to Z. Keuntungan Airbnb di sini confirm boleh dapat cover installment. Yang paling best ialah operator dia bagi guarantee rental profit. Sebab itu ramai first time investor bermula dengan projek ini. Kalau anda masih fikir-fikir dan mencari projek yang selamat untuk invest atau tak pasti caranya, klik link video ini. Saya akan guide anda step by step.